Let's go for a day trip at Pulau Redang as a high functioning autistic person. Jadi mula-mula Lea sampai sini dekat JT Kampung Mangkuk. Lea daftar dulu. So untuk pengetahuan korang, Lea ambil package premium. Jadi Lea akan dapat wristband ni lah. Dan dia punya staff sangat-sangat baik. Dia pakaikan Lea wristband. Sambil-sambil tunggu sesi briefing, Lea pergi cuci mata dekat kios. Ada beach pants, ada batik shawl untuk OOTD, ada waterproof case in case kalau terlupa bawa kan. Lepas tu ada meow. Ada snacks. Atau ada beach hat. I don't know why I put this on. Lepas tu Lea baru teringat Lea ada motion sickness. And I forgot to pack my medication. Mabuk tak? So Lea pun belilah 2 just in case. So lepas cuci mata, line pun dah kosong. Lea pun pergi clean breakfast. Breakfast dia simple tapi cukup lah untuk isi perut. Perut kosong nanti lagi teruk motion sickness. So baik makan, perut terisi. Ubat pun jangan lupa ambil. Alah menunggu lagi, Lea sempat beli beach footwear dengan 2 flower clip ni untuk OOTD. Comel kan? Sesi briefing pun bermula. To be honest, Lea distracted dengan beg pakcik ni, pink. So buat kru cerita pasal checkpoint, cerita cara nak pakai life jacket. But guess when my manis? Back pain, yeah. Lepas briefing, abang buat kru pun suruh semua bangun sebab nak stretch badan supaya tak terplank out dalam air. Wah, lapanya tak pergi Zumba. Tengoklah abang tu excited berlari. Dia tahu tak Lea ni pemalu. So, lepas exercise, kru diorang pun panggil setiap wakil ke bot masing-masing. Lea is so excited. This is actually my second time ke Pulau Redang. Ramai sangat orang hari ni. I hope tak adalah bising sangat dalam bot nanti. Orang ramai and high volume are actually my major trigger. So, Lea banyak berdoa dalam hati masa ni. Ya Allah, tolonglah baik-baik je perjalanan ni. Dengan kameranya, dengan footwearnya. Korang nampak tak bot-bot tu? Excited je. Walaupun muka Lea macam ni, but deep inside, I am excited. I need this vacation so bad. So, bot Lea pun dah sampai. Lea kena turun dengan berhati-hati. Licin, aku tak nak scuba dekat sini. Abang bot baik, bagilah jaket kat Lea. Lea pun pakailah jaket yang disediakan. And this footwear. Dah pakai semua, now I'm ready. Bot pun dah gerak. Abang bot bawa bot laju. Sebab kata dia, kalau bawa slow, dosa baru sampai Pulau Redang. Jadi, terima je lah. Jadi, since Lea duduk kat belakang, dekat dengan enjin, so bunyi dia agak kuat. Jadi, untuk mengelakkan mood Lea rosak, Lea pakai headphone. So, Lea pun pasang my comfort song. Lea belik-belik bag. Atau Lea tu jumpa sunscreen Lea. So, Lea pun sembuh my whole face real quick. Lea pakai this waterproof case on my phone. Lepas tu Lea make sure dia punya brightness tu tinggi. Siap-siap. Sebab confirm tak nampak bawah matahari. Perjalanan daripada JT ke Pulau Redang agak panjang. So Lea ambil masa untuk ambil gambar. So far I feel okay. I feel strong and collected. By now dah nampak air biru. So pretty. Fun fact, the ocean sebenarnya bukan biru sebab langit. Instead, air itu sendiri act as natural light filter. Bila cahaya matahari masuk dalam air, diserap longer wavelength macam merah kuning. Jadi cahaya biru akan scatter and reflect back to our eyes. Gempak kan? By the way, masa Lea record ni, Lea tengah grab whatever closest to me sebab Lea rasa nak terbang masa di bapak laju. Finally dah sampai Pulau Redang. Nampak tak air dia jernih? You can almost see the sea breeze. Abang Bot bawa pergi tempat yang special. Okay, ni adalah first checkpoint kita. Nama tempat dia adalah Pulau Kerengga. Dan di sini spesial dia adalah brain coral. Pulau Kerengga. Tak tahu kenapa nama dia Kerengga. Banyak kerengga kot. Bot pesan, setiap tempat ada misteri dan mistik dia. Dia kata kat sini akan ada batu tersusun. Believe it or not, it's actually sebelum jadi. Tak ada manusia. Just jangan sentuh, jangan usik, tengok. I was low-key scared actually. Tapi curious nak tengok. And then I got distracted again sebab abang Bot cakap macam ni. Abang nampak tak bibir getah ni? Nampak Apabila pakai, kita nak bibir ni biar kot semua kena kulit muka kita. Kita tambah ada satu pembedah asing. Contohnya tudung, anak rambut dan sebagainya.
Dia kadang-kadang puan ni tak pernah salah. Faham tak? Sebab apa? Anyways, Leia pun turun daripada boat, jalan ikut guider. I know Leia menyesal tak pakai slipper sebab I can feel all the texture on the ground. But never back down, never what, right? Leia ikut je lah semua orang. Panjat batu-bata, rumput-rumput. Dan tada! Leia dah sampai. Tengok batu-batu tu. Batu-batu tersusun. Scary. Tapi cantik. Cantik sangat pemandangan daripada atas ni. Langit pun biru, air laut biru. Boat pun nampak kecil kat atas ni. Tapi Leia tak boleh lama-lama sangat. Dekat atas ni kan matahari terlalu terik. And I'm not built like a good mountain, you know. So Leia pun turun slow-slow sambil tunggu orang lain habis posing. Look at these pretty shells. Pink, so cute. Tapi Leia takut nak pegang. So I just pegang pakai niat je. Bila semua dah siap posing, Leia pun jalan balik ke boat untuk ke next checkpoint. All this heat and walking got me so exhausted. Leia claim cool drinks dalam cool box yang disediakan. Air orange ni sedap juga rupanya bila sejuk. Dan kepenatan. Tapi ni baru checkpoint pertama. Dah sampai di checkpoint kedua. Dekat checkpoint ni, Leia bawa my Barbie phone. I like this phone. Dia feeling 2001. So Leia turun daripada boat. Ramai orang juga kat sini. Leia get ready and take some pictures. Leia punya excited sampai tak perasan korang besar right in front of me. But yang first time datang sini, jangan ambil apa-apa ya. Leave it as it is. Leia enjoy ambil gambar banyak-banyak. Jalan-jalan, ambil feel, rasa pasir yang halus, air laut kat kaki. Dah settle ambil gambar and video banyak-banyak untuk my visual diary. Kita orang semua get ready ke checkpoint seterusnya. Leia dah boleh rasa bahang on my face. Tanda-tanda Leia bakal merasa sunburn. Anyways, dah sampai ke checkpoint seterusnya, Taman Laut. I am excited bila tengok benda biru tu tersusun. I can't wait to walk on it. Dekat sini, Leia dan kawan-kawan akan buat water confidence. Boat crew suruh kita orang semua pakai life jacket and diorang dah sediakan snorkeling gear untuk kita orang. Abang boat suruh semua ready dekat dalam air dan dia brief lah untuk guna snorkeling gear sama-sama. Saya minta ambil pasangan masing-masing, bukan pasangan bercinta tapi pasangan untuk buat latihan saja. Boleh? Lah dia suruh cari pasangan pula. Tapi Leia malu nak minta tolong. Dia ajar cari nak pakai goggle dan ajar berenang. Tapi Leia tak fokus. Dan ya Allah, tak tahu kenapa aku jadi macam Donald Duck. Kalau korang nak tahu, orang lain dengar brief. Tapi Leia excited sangat, dah lama tak snorkel. Jadi, since Leia pun dah pakai waterproof case, Leia boleh ambil this underwater scenery. So pretty, cantik sangat. Fun fact, Leia tak pandai berenang pun. Tapi I try not to panic. Just relax, take a deep breath. Kalau ada air masuk dalam tiup, Leia just tiup keluar. And breathe normally through my mouth. So buat orang yang tak pernah rasa snorkeling ni, kalau nak tahu perasaan dia, dia basically bayangkan masa kita demam, hidung tersumbat. Dan masa tu boleh bernafas dekat mulut je. Macam tu lah. Tu tengok dalam air yang jernih bersih ni, ada ikan tau. Mesti dia dah penat hari-hari orang melawat dia. Leia tak boleh hide my excitement. I thought kamera tak tangkap suara Leia tau. Tapi you guys boleh dengar jelas my excitement dia. Lepas water confident, Leia pun bergerak ke boat. Ready ke checkpoint seterusnya. By the way, comel kan sekawan ikan ni? So kiawa. Tak macam aku, berbekas goggle dekat muka. Punyalah tak nak air masuk dalam hidung dan mata. Sampai menuju ke destinasi seterusnya, Leia ternampak stiker terbalik. Lepas tu Leia terfikir, selayar pada matahari kan, macam mana abang boat ni tahu arah tuju? Leia perhatian nampak kompas dekat atas dashboard dia. Anyways, dah sampai kita ke destinasi seterusnya, Pantai Teluk Dalam. Korang tengoklah air dia bersih dan jernih. Pasir dia pun halus. Ada kedai-kedai kat depan ni, very estetik. Korang tengoklah, Leia tak sedar pun ada logo Tesla sebesar alam kat muka Leia. Sabar je lah. Cantik sangat kat sini untuk OOTD. I'm sorry but I can't stop staring. Walaupun dah 2 kali datang sini, tapi cantik sangat macam first time jumpa. Anyway, sementara tunggu, Leia pun henshin balik bertukar menjadi G-Dragon. Celok. I got the power, I get to. Kenderaan pun dah sampai. Diorang panggil lori fire. Lori campur van fire. Leia masuk dan terus pilih seat kat depan sekali.
Duduk depan cepat sikit sampai. Adik kat sebelah ni cakap phone dia demam. Samalah dik, phone akak pun panas kat dalamnya. Lori fire pun dah gerak. Sambil Abang Guide cerita pasal kampung Pulau Redang. Tapi macam biasalah, dia distracted dengan pokok kat luar. Hijau dan wah, cantik gila. Hijau dan biru together. Sampai kita di restoran. Kita orang semua turun dan basuh kaki daripada pasir pantai tadi. Sis ramai dekat payung air ni, Lea pun pergi payung air kat sebelah sini. Lea tumpang letak barang kat meja. Lepas tu dekat buffet, isi nasi, lauk pauk. Sedapnya. Tapi Lea tak boleh ambil banyak. Lea kena ingat orang kat belakang. Dan Lea tak nak membazir. Membazir amalan syaitan ni rojim. By the way, tada! Look at my lunch. Humble tapi mengenyangkan. Lea makan dan minum secukupnya. Kalau banyak sangat, mahu termuntah dalam laut tu. Lepas makan, kita orang naik balik lori fire dan dia pun bawa pergi somewhere. Lea spray my face dengan sunscreen sikit. Tak ada nyamuk. Mencuci mata, tengok kampung Pulau Redang. Korang tahu tak, kat sini ada klinik kesihatan tau. Sini bukan pantai dan hutan semata-mata. Memang perkampungan yang proper. And tada, dah sampai Masjid Kampung Baru Pulau Redang. Kat sini kita orang akan solat Zuhur. Kalau hari Jumaat, the boys akan solat Jumaat. Lepas solat, kita orang pun naik balik ke lori fire. This time Lea duduk kat depan sekali. Masa lori dah gerak, I realise I can look out and see the whole village properly. Must be a flex untuk orang yang duduk kat sini. Awak duduk mana? Saya duduk Pulau Redang. The famous Pulau Redang. Slay. I'm inspired to live here someday. Guide cakap dia orang nak bawa ke tempat yang special. Kita orang semua turun. Lea bawa my Barbie phone with me. Lea merungkas benda Allah ni tinggi rupanya. Masa drive nampak kecil rendah je. Masa menurun ke tempat tu Lea rasa macam dalam The Amazing Race. Please, Lea rasa macam ada hidden camera. And tada, nampak dah. Cantik gila bang. Okay, ni sumpah cantik. Memang cantik sangat. Worth it Lea memanjat tadi. Lepas ambil gambar, Lea naik cepat-cepat and terus dibawa ke pantai Teluk Dalam tadi. Lea sambung ambil gambar dan OOTD kat sini. My tips, bila recording sorang-sorang, especially kat pantai, Lea akan letak phone dalam kasut and posing whatever I want. By the way, this is all my stuff. Tak banyak dan tak berat, bukan Lea lah tu. Lepas OOTD dan posing banyak-banyak, Lea naik ke boat dan ready ke next checkpoint. Lea claim this apple juice. Air apple pun sedap bila sejuk. Ada sampai ke Turtle Bay, destinasi yang ditunggu-tunggu. Fun fact, masa Lea 12 tahun, Lea digelar penyu oleh kawan-kawan Lea. Sampai sekarang Lea tak tahu kenapa. Tapi penyu comel. So growing up, I started to accept my fate. Eventually, take it as a compliment. By the way, Lea malukan diri sendiri. Dah dilarang sama sekali untuk menyentuh dan memegang penyu. Faham tak? Sekadar berenang-renang sahaja dengan penyu. Boleh? Lepas pada tu wajib mandi di dalam tali. Jangan pun sekali keluar dari tali ni. Sebab di luar tali ni adalah laluan bot, boleh? Kasar. Apa kasar? Aras. Korea. Lea minta tolong abang ni ambilkan video Lea. Dia tak tahu kau abang ni. Kalau abang ni jumpa video ni, terima kasih bang. Let's get ready. Pakai life jacket. Pakai my snorkeling gear. By the way, you won't believe what I saw. Besarnya penyu dia jelas nampak weh. Masa ni Lea takut nak turun. Lea bukan takut apa tau. Lea takut terpijak atau tersakitkan penyu tu. Tapi Lea berjaya turun dari boat slow. You guys, tengok ni. Masya Allah, kiawa. I wish I could pet them. Tapi abang boat cakap jangan hulur tangan. Nanti dia ingat makanan and boleh makan tangan kita tau. So again, Lea pet pakai niat je. Apa yang ada kita orang tengah buat tu, dia tengah bagi makanan dekat penyu. Bila makanan dah habis, penyu pun akan lari tau. So sementara makanan ada lagi, boleh tengok penyu dekat-dekat. Matahari terik pun macam tak nak keluar tau. I feel like I want to live here with the turtles. Lepas puas berenang, penyu pun dah balik ke rumah diorang. Lea pun naik ke boat. Look at this ocean water dripping from and now, Lea dan kawan-kawan pun order balik. Sarang Pulau Redang. See you when I see you. I'm sad. I don't want to leave. I had such a great time. By the way, gempak gila kotak dekat atas dashboard tu tak jatuh pun. Science is magic. I don't know what is that, but it looks like a birthday cake with a candle on it. Dari jauh dah nampak batu-batu, maksudnya kita dah nak sampai. Dan dah sampailah kita. Sebelum turun, Lea scan QR code ni.
Boat pun dah park dekat jetty betul-betul. Asyik thank you to the boatman and guider. Sebelum balik, diorang suruh Leia claim high tea dekat tempat Leia daftar tadi. Abang ni potong wristband Leia. Masih. Tapi Leia tak nak buang. Kepok. Leia nak simpan dalam junk journal Leia. Leia dapat kepok and air sirap. By the way, tengoklah ke-clumsyan aku. Aigo. By the way, itu sajalah vlog Leia hari ni. Korang dengarlah rintihan terakhir Leia. So, trip hari ni sangat-sangat best. Sangat-sangat bagi Leia sangat-sangat sentimental and memorable. Leia suka air. Walaupun Leia tak pandai berenang pun, tapi bila pakai life jacket, pakai goggle tu dengan mouthpiece tu, just breathe normally. And dia boleh tengok marine life, tengok turtle, tengok ikan. I like it. Boatman pun okay, guider pun best. Fun lah. I give it 10 out of 10. Try lah. Itu saja daripada Leia. Annyeong.